Salam Ustaz. Salam. Saya ada soalan nak tanya ni. Saya terlepas solat raya sebab mak saya suruh merendang malam tadi. Mak saya salah kan? Oh, salahkan mak. Baik kau salahkan aku je. Kau salahkan kunci syurga kau. Bila bertembung dua keutamaan, kita cubalah untuk dapatkan dua-dua. Kalau tak mampu juga, utamakanlah yang mak. Sebab perintah mak ni, dia menghampiri wajib. Maksudnya yang paling tinggi lah. Tapi kalau tak mampu buat satu sunat Aidul Fitri, yakni pergi solat sunat Aidul Fitri, boleh buat solat sunat-sunat yang lain. Kan ada banyak. Kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Pagi raya tu jangan lupa ada banyak sunat lain. Mandi sunat Aidul Fitri. Pakai baju-baju yang kita rasa cantik, yang baru. Oh, pakai wangi-wangian. Dan yang paling penting, kalau jumpa orang, kita doakan taqabbalallahu minna wa minkum. Moga Allah terima amalan kamu. Oh, jangan lupa. Ada juga pantang larang. Tadi adab, ni biadab. Pagi-pagi bangun, dah kutuk makanan. Dah mengumpat. Kita hari ni dah buat dosa dengan mak ayah kita. Jadi, buat adab, jangan biadab.